Halo, selamat pagi semua. Ini adalah gambaran di mana bila ada jangkitan kuman masuk dalam badan kita, kita punya askar, iaitu yang kalau putih ni macrophage, dia terus kecil dan makan kuman-kuman yang masuk. Ini bila macrophage kita sihat. Punca-punca yang boleh menyebabkan macrophage pada menjadi tidak sihat. Stres yang berpanjangan. Okay, contohnya macam emotional stress, kerap sedih, kerap depressed, kerap rasa marah, kerap tertekan. Benda-benda ni semua dia akan kacau. Selain daripada persekitaran, pollution pun juga boleh mengganggu. Okay, selain daripada tu tidur yang tidak cukup. Saya ada cerita mengenai how tidur kan kacau punya badan. Boleh refer kepada video tu juga. Okay. Penyakit-penyakit kronik boleh kacau dan juga infeksi-infeksi. Jadi, macam mana Shiruto boleh membantu? Shiruto, dia tolong bantu aktifkan macrophage yang stres ke keadaannya sihat ke prime supaya macrophage boleh berfungsi dengan lebih baik.